Sekarang ini belum. Kadang di Parlimen Pembangkang ni kena bagi kursus sikit. Boleh Menteri Besar bagi atur kursus sikit. Dia nak sedap gitu. SST tak bagus. GST. Kamu faham ke baik GST? General Services Tax. You tax everybody. Cikgu di sekolah selalu pesan, jangan cakap orang lain bodoh. Nanti kamu yang bodoh. Samalah dalam situasi ni. PMX selalu cakap orang lain bebal. Kesudahannya dan ternyata dialah yang bebal. Bagi orang-orang yang bebal ini, GST itu adalah Goods and Service Tax. Bukannya General Services Tax. kamu itu adalah Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia tau. Tapi GST pun kamu tak tahu. Letak je lah jawatan. Tak ada ciri-ciri pemimpin langsung. Di program kerajaan, kamu sibuk cakap politik. Lepas tu, ajar anak-anak muda bahasa kasar, bebal. Apa punya pemimpin ni? Saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia dan anak-anak muda terutamanya untuk berhimpun pada 27 Julai untuk selamatkan Malaysia dari PMX.